Kita kena ni. Pasal ni, apa ni? Assalamualaikum geng. Welcome back to channel Gadget Vlog geng. Hari ni kita nak mancing dekat kawasan Merang Kuala Merang Terengganu Setiu. Okay, hari ni aku seorang je. Aku set up UL je. Nampak geng, set up UL. Aku menggunakan umpan udang je lah. Tengoklah kalau rajin ke aku casting dulu ke. Tengok hantar dulu tu lah. Tak casting aku guna udang. Okay, let's go geng. Mata kain kita pakai yang mica apa tu mata kain besar sikit. Jadi kalau ikan kecil ni mungkin tak lekat pun. Kita tengok lah apa yang makan. Okay, first class kita ini harapnya adalah manis-manis. Jangan buntal sudah. Janganlah buntal ini. Buat sini aku rekod buntal banyak kat itu strike. Setup yang aku guna ni geng, reel daripada Shimano Stradic 1000 HG. Lepas tu rod aku menggunakan daripada Okuma Nemesis. Hai, senyap ini. Ada ikan sambut tadi. Sebelum ni aku main seret sini, tapi peluang nak sangkut tu tinggi lah. Senang sangkut sini. Okay, aku pindah spot. Aku main di kawasan JT Sana senyap memang senyap tu Kita nak try main kawasan sini tengok macam mana. Cuaca macam nak hujan ni. Aduh. Janganlah. Tak lekat lagi. Menunduk bau dia tarik. Ni aku pakai mata kecil sikit. Strike. Kan apa? Lui.
Ikan geruk-geruk geng. Ikan geruk-geruk geng. First strike aku hari ni. Sini pun ada ikan geruk-geruk Saiz comel, saiz cun-cun. Okey, kita cari lagi. Strike. Kenapa ni? Kuat lah. Oh, ikan duri. Ikan duri. Ikan duri lagi. Ikan kedua lagi, ikan duri. Ambil je lah. Kita cari lagi ya. Try lagi kan. Ikan apa ni, duri lagi ke? Duri lagi. Geng, hai duri lagi ya. Oh bukan. Ini ikan geruk ni. Ikan geruk-geruk. Jatuh tu ambil. Banyak betul ikan ni. Oh, kakak. Okay, strike. Duri lagi. Banyaknya si duri ni. Okay, aku nak tunjuk tip sama ada ikan tu ketuk ataupun dah sangkut mata kain. Korang tengok Biasa kalau macam ni dah ada ikan nampak Okay, cuba kita tengok Boleh pula aku pergi stop video. Aduh, isi duri
Dia tengah ketuk geng. Tengok tip ya. Okey tengah geng. Kasar ni. Ikan apa ni geng? Kasar juga ni geng. Kuat Kenduri ke? Oh, duri je. Duri yang besar. Aduh, banyaknya duri. Duri ke dukang aku tak tahu. Dia lebih kurang je. Aku tak reti nak bezakan. No. Buat layan okey lah. Aku tak suka pun ikan ni. Aku tak makan. Tapi orang tu makan lah. Oh. Okey, terus sangkut Dia makan terus lekat Grup. Okey. Nampak ni ada ikan lah ni. Kalau tak berhenti dia, aku lambat ni. Dah lucu ni. Biasa kalau tarik gitu biasa ikan dah sangkut dah. Lagi umpan ni. Push. Power Apa ni? Duri lagi ke? Kuat lagi. Kuat duri sini. Okey, itu saja video kali ni geng. Dah maghrib aku nak caw dulu. Ini hasil untuk hari ni Ada lebih kurang 10 ekor. Lebih kurang lah. Jumpa lagi di next video. Jangan lupa like dan subscribe geng. Maaf lah kalau video aku tak seberapa. Sebab video casting tak boleh geng. Tak jadi geng. Air tak cung. Aku nak main haruan pun tak boleh lagi. Jadi aku main muara macam ni lah. Main bottom je lah. Ni aku umpan udang je ni. Okay, jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.